Jangan biarkan mak ayah kita haus. Jangan biarkan mak ayah kita tidak ada perkara yang boleh mereka jadikan sebagai peneman apabila berada di dalam kubur nanti. Saya nak ajak semua sekali untuk kita meninfakkan sebahagian daripada harta kita untuk kita sedekahkan pahala ini kepada ibu dan ayah kita yang telah pulang ke rahmatullah, yang telah berada di alam barzakh. Akademi Pengajian Islam PUPIS memerlukan dana sebanyak 150,000 untuk membangunkan pusat pengajian. Bangunkan bangunan pengajian, bangunkan dewan, bangunkan Baitul Muslim, Dewan Baitul Muslim dan sebagainya untuk kita memartabatkan agama, naikkan agama Islam. Jadi, saya mohon kepada semua sekali untuk memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan saya berterima kasih kepada semua yang telah menderma sebelum ini, yang telah memberikan infak untuk menebus tanah. Kita dah berjaya dah, alhamdulillah, menebus tanah kita. Dan sekarang ni dalam fasa untuk kita membangunkan pembangunan dalam pusat Akademi Pengajian Islam ini. Jadi mudah-mudahan dengan infak kita, pahala itu sampai kepada keluarga waris, terutamanya ibu dan ayah kita di akhirat nanti.